Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak sup ayam tumis darat. Jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ni antara bahan-bahan yang dah disediakan. Ada ayam, bawang putih, halia, bawang merah, bawang Holland, cili padi, rempah 4 sekawan, carrot, kentang, daun sup dan cube ayam. Okey, mula-mula ayam ni saya akan rebus dulu. Air tu boleh letak berapa banyak kuah yang kita nak. Sementara tunggu ayam masak tu boleh siapkan bahan lain. Boleh hiris dulu bawang putih. Hiris juga halia secara memanjang. Selain tu hiris juga bawang Holland dan juga bawang merah. Dalam sup kalau kosong sangat tak best, so letak kentang dan juga carrot. Dan daun sup ni memang wajib untuk apa-apa sup sekalipun. Dan ada cili padi kalau nak pedas. Okey, bahan-bahan untuk buat sup pun dah ready. Ayam pun dah masak. Bolehlah tumis bahan yang dihiris tadi. Rempah 4 sekawan dan juga bawang putih, halia, bawang merah dan bawang Holland sehingga naik bau dan sedikit garing. Ini yang dipanggil tumis darat. Kita tumis berasingan dengan kuah sup. Saya masukkan juga 1 cube pati ayam. So, bawang ni memang dia kena garing, barulah sedap untuk buat sup. Bila dah siap, bolehlah masukkan ke dalam periuk sup tadi. Boleh terus masukkan carrot dan kentang. Masukkan juga perasa garam, gula, ajinomoto secukupnya. Saya tambah juga sedikit black pepper. Teruskan kacau sehingga masak dan biarkan kentang dan carrot tu lembut. Bila sup dah masak, cukup rasa semua, bolehlah taburkan daun sup dan cili padi kalau nak pedas. Okey, sup ayam tumis darat saya dah siap. Makan dengan nasi putih yang panas-panas, ada pula telur dadah, memang sedap. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.